Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersama-sama dengan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang demi peluang untuk kita bersama-sama menghadiri di dalam majlis yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita katakan sebentar tadi pada permulaan sebelum kita membacakan surah Yasin. Itu majlis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana isinya kita membicarakan dan menghuraikan, mengupaskan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tentang pesanannya Allah Subhanahu wa taala, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kekasihnya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain daripada keberkatan tersebut, kita pada hari ini mendapat keberkatan yang luar biasa, iaitu hari ini merupakan hari pertama daripada bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini juga merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberi kita peluang demi peluang, memanjangkan umur kita, memberikan kesihatan agar kita kembali kepada Allah, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Penambahan nyawa, penambahan waktu yang Allah berikan kepada kita, penambahan umur yang Allah berikan kepada kita bukanlah agar kita makin jauh daripada Allah. Tidak. Akan tetapi bagi yang bijaksana, bagi orang yang cerdik, bagi orang yang hatinya itu celik, maka makin bertambah umurnya, makin bertambah nyawanya, makin bertambah kehidupannya di dunia ini, maka makin bertambah juga amal ibadahnya. Makin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, makin tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan sikap dan juga sifat bagi seorang mukmin, orang muslim yang sejati, yang menjadi seorang hamba yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ini menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk menyembah aku. Ini merupakan satu maksud dan tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing daripada kita mempunyai usaha masing-masing, ibadah yang kita kedepankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima segala amal ibadat tersebut dan menjadikan kita orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan mengikut kehendak dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kelebihan dan keutamaan bagi waktu seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, iaitu sebaik-baik kurun adalah kurunnya aku. Subhanallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala melebihkan kurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan kurun-kurun yang lain. Maka ini merupakan satu ketentuan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu tempat daripada tempat-tempat yang lain. Apabila Allah memuliakan kota Mekah, yang mana rakaat solat di sana bukanlah seperti kita solat di masjid, taman rumah kita dan sebagainya. Tidak berbeza. Kita solat di Mekah bukan seperti kita solat di tempat-tempat yang lain. Kemudian Allah muliakan juga kota Madinah selepas kota Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan Baitul Maqdis selepas Allah memuliakan Mekah dan juga Madinah. Maka ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah, keutamaan yang diberikan oleh Allah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tempat. Ada juga kelebihan dan juga keutamaan, keunggulan yang Allah berikan kepada manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, seperti para rasul. Yang mana mereka ini merupakan para rasul, yakni rasul-rasul, para nabi. Mereka ini merupakan makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang tengah menyampaikan Islam, menyampaikan kalimah la ilaha illallah. Jadi mereka ini mempunyai kelebihan mereka masing-masing sehingga mereka ini disifatkan dengan maksum, iaitu tidak ada dosa yang dahulu maupun sekarang maupun akan datang. Keutamaan daripada Allah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ini, iaitu para nabi, para rasul, yang mana ianya mengikut kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan penghulu bagi segala para rasul tersebut,
Penghulu bagi segala para nabi tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih Nabi Muhammad berbanding dengan para anbiya yang lain, berbanding para rasul yang lain, dan mengangkat darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dijadikan penghulu bagi segala para rasul dan penghulu bagi segala para nabi. Ini juga merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memuliakan orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sezaman dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti para sahabat. Para sahabat, kalau kita lihat kepada iman mereka dan level mereka, darjat mereka itu tidak sama seperti kita, walaupun kita setiap hari puasa, setiap tahun kita keluarkan zakat, setiap hari kita bersedekah, setiap hari kita tak tinggal solat, ada solat sunat, solat wajib dan sebagainya, tetap tidak menyamai ibadah dan juga keimanannya para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah memberikan kelebihan dan keutamaan kepada para sahabat. Allah memilih mereka agar mereka dimuliakan mata mereka untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi Muhammad juga melihat kepada mereka. Jadi para sahabat bukan seperti manusia yang lain. Masya-Allah, tabarakallah. Begitu juga dengan para tabi'in, yang mana para tabi'in ini melihat para sahabat, yang mana para sahabat melihatnya Rasulullah. Jadi para tabi'in juga bukan sama seperti kita pada zaman sekarang. Jadi ada beberapa perkara yang Allah berikan keistimewaan, sama ada ianya tempat, sama ada ianya zaman, waktu, atau sama ada ianya makhluk itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak, mempunyai iradah, berkehendak untuk memuliakan ini daripada yang ini, untuk mengutamakan ini daripada yang ini, untuk mengunggulkan ini daripada yang ini. Itu semua berbalik kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rajab sebagai bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, merupakan kuasanya Allah Subhanahu wa taala untuk mengunggulkan, mengistimewakan, mengutamakan bulan Rajab daripada bulan-bulan yang lain. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kat hari ini kita, sebelum nak masuk tadabbur surah Asy-Syarh, kan, iaitu surah, kita kata Asy-Syarh, iaitu lapang dada. Masya-Allah, surah kelapangan begitu. Jadi kita sesuaikan dengan hari pertama daripada bulan Rajab ini. Moga-moga Allah berkati hari-hari kita yang mendatang, hari-hari ini, hari-hari yang mendatang dan juga hari-hari yang lepas. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kita dipenuhkan dengan ibadah kepada Allah, dipenuhkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan daripada kemaksiatan, dijauhkan daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan daripada segala keburukan makhluk, keburukan manusia, jin, keburukan haiwan dan sebagai segala bentuk keburukan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Baik. Bulan Rajab ini, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya merupakan munasabat ataupun perayaan yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini berhak oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita dah bagikan contoh, iaitu Allah memuliakan makhluk daripada makhluk yang lain, Allah memuliakan tempat daripada tempat yang lain, Allah memuliakan zaman daripada zaman yang lain. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Rajab daripada bulan-bulan yang lain. Seperti mana zaman sekarang ini kita seperti mana zaman sekarang ini ada perayaan-perayaannya dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kalau kita nak shopping, membeli belah, ada pula kalau 11-11, ada murahnya 2-2, kan? Ada murahnya 3-3, itu musimnya dan sebagainya. Ada juga akhir tahun maka dibagikan diskaun dan sebagainya. Begitu juga di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu rahmatnya pada setengah-setengah bulan agar kita mendapatkan rahmat daripada Allah dengan cara yang benar. Shortcut daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusia sahaja yang lalai, manusia sahaja yang cuai, manusia sahaja yang tidak mengenal erti daripada pemberiannya Allah Subhanahu wa taala ini. Anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita lalai dengan dunia, cuai dengan dunia, kita pun tak perasan rupa-rupanya semalam merupakan malam pertama daripada bulan Rajab. Ada orang di luar sana tak tahu bahawa kita dah masuk bulan Rajab, dia tak tahu.
Apa yang dia tahu adalah untuk bisnesnya sahaja, apa yang dia tahu adalah untuk perkara-perkara duniawi sahaja, waliya'udzubillah. Tapi kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim yang sejati, mukmin yang sejati, maka kita mengagungkan perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan, iaitu membuktikan bahawasanya orang tersebut mempunyai takwa. Alhamdulillah, apabila kita merayakan, kita menghargai pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bulan Rajab ini, maka kita merupakan orang yang bertakwa insya-Allah seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, amal ibadah yang kita lakukan itu merupakan hadiah daripada Allah. Solatnya kita, sedekahnya kita, zakatnya kita, umrahnya kita, hajinya kita, setiap amal ibadah yang kita lakukan, maka itu merupakan hadiah, pemberian, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, apabila kita mendapatkan hadiah tersebut dan kita melakukan, kita mendirikan salat, kita keluarkan zakat, kita berpuasa, kita bersedekah dan sebagainya, kita juga mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Dahlah amal ibadah itu hadiah daripada Allah. Kemudian kita lakukan amal ibadah tersebut, kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu sahaja, bahkan dinaikkan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dinaikkan darjat dan maqam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat, dengan asbab hadiah daripada Allah yang merupakan amal ibadah tersebut. Masya Allah. Daripada awal sehingga akhir semuanya daripada Allah, akan tetapi kita yang mendapatkan manfaat, kita yang mendapatkan faedah. Kerana itu, orang yang tidak menyedari akan besarnya nikmat yang kita dapat sekarang ini, maka orang ini bukanlah orang yang cerdik, orang ini bukanlah orang yang bijaksana, tapi orang ini merupakan orang yang tertipu dengan dunia, tertipu dengan syaitan, termakan hasutan iblis apabila mereka tidak menghargai pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab ini merupakan bulan di antara bulan-bulan yang haram. Kita ada Ashhurul Hurum, iaitu bulan-bulan yang haram. Kita ada 4 yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga datang daripada Al-Quranul Karim apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Iaitu Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Iaitu di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Yang mana hari diciptakan bumi dan juga diciptakan langit. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang jelas, yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Jadi kata para ulama bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ini, iaitu bagi di sisi Allah Subhanahu wa taala pencipta. Jadi ini POV daripada pencipta sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau ada orang yang menciptakan handphone, maka dia yang ceritakan tentang kelebihan handphone, maka kita percaya kerana dia yang menciptakan handphone tersebut. Kemudian dia yang mendatangkan tentang faedah, kelebihan, keunggulan handphone tersebut berbanding handphone-handphone yang lain. Dan dia juga memberikan panduan macam mana kita nak gunakan handphone tersebut dan sebagainya. Jadi kita lebih percaya, oh orang ini trusted, kita percaya, okay, orang ini dipercayai sebab dia lah yang menciptakan, maka dia boleh tahu kelebihan dan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang hakikat penciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diubah oleh manusia. Iaitu apabila Allah berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Bagi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Kerana itu kita dalam bulan Al-Hijri, bukan bulan Masihi, bulan Al-Hijri kita ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan ini merupakan bulan-bulan Islam ataupun dinamakan dengan bulan Hijri.
Baik. Kerana pada zaman dahulu orang kafir, orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, mereka ini menukar-nukar bulan tersebut. Kita kena faham kerana di dalam 12 bulan tersebut, 4 daripadanya adalah bulan-bulan yang haram. Dinamakan dengan bulan-bulan yang haram kerana pada waktu tersebut mereka ini menghormati bulan tersebut dengan meninggalkan peperangan. Kerana itu dikatakan bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang tidak didengari peperangan berlaku pada bulan-bulan 4 ini, iaitu pada bulan Muharram, daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. 4 bulan. Daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. 4 bulan ini maka tidak didengari bunyi pedang, membawa erti tidak ada berlakunya peperangan pada bulan tersebut. Ini merupakan adat bagi orang-orang jahiliyah. Kerana itu juga dinamakan dengan 4 bulan ini merupakan bulan-bulan yang haram, iaitu haram membawa erti terhalang daripada mendengar bunyi-bunyi pedang yang membawa erti tidak berlakunya peperangan pada 4 bulan ini, iaitu bulan ini dihormati dengan meninggalkan peperangan pada bulan-bulan ini. Maka ada orang daripada zaman jahiliyah, mereka ini melakukan satu perbuatan yang dinamakan dengan an-nasi. An-nasi iaitu mengubah-ngubah bulan. Mereka contohnya, mereka tak boleh berperang pada bulan Muharram. Jadi mereka kata tidak, sepatutnya sekarang itu bulan Muharram, tapi mereka kata ini bukan bulan Muharram tapi ini bulan Safar. Mereka mengubah. Sebab apa? Sebab mereka nak berperang pada hari tersebut. Mereka nak berperang tapi Allah hari ini pula merupakan Rejab contohnya. Jadi mereka gantikan. Oh, ya, kita ganti. Sekarang ini kita akan buat pengumuman isytihar bahawasanya sehari ini, bulan ini bukanlah bulan Rejab tetapi bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk mereka boleh berperang pada bulan tersebut. La ilaha illallah. Jadi mereka mengganti-gantikan sesuka hati mereka. Kemudian ada daripada mereka juga yang menambah bulan sehingga menjadi 13 bulan. Ini yang dinamakan dengan an-nasi, iaitu penambahan bulan daripada orang jahiliyah untuk menghalalkan mereka daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Jadi datang agama Islam apabila Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa mesej agama risalah agama Islam ini, maka datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan tentang perjalanan dan juga bilangan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan sahaja. Maka datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad lah yang membenarkan lagi sekali, Nabi Muhammad lah yang memperbaiki apa yang mereka lakukan sebelum kebangkitannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Jadi mengikut turutan daripada bulan Rajab, kita tahu bulan pertama adalah bulan Muharram, kan? Kalau kita ikut daripada turutan, maka bulan pertama adalah bulan Muharram. Kemudian barulah datang bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kata para ulama, bulan pertama untuk bulan-bulan yang haram ini adalah bulan Rajab. Jadi dimulakan dengan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Iaitu 2 tahun. Kan? Sebab Muharram ini bulan yang pertama, Zulqa'dah bulan yang ke-11, Zulhijjah bulan yang ke-12, bulan Muharram bulan pertama balik. Jadi mereka kata yang pertama sekali, dan ini merupakan pendapat yang masyhur, popular, mengatakan bulan pertama daripada bulan-bulan yang haram adalah Rajab. Kemudian disusuli dengan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Ada juga yang mengatakan tidak, dimulakan dengan bulan Zulqa'dah. Dimulakan dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan juga ada yang mengatakan dimulakan dengan bulan Muharram. Kalau dimulakan dengan bulan Muharram, maka ini berlaku pada setahun sahaja. Kerana bulan Muharram bulan yang pertama, kemudian disusuli dengan bulan Rajab,
kemudian disusuli dengan bulan Dzulqa'dah bulan yang ke-11 dan Dzulhijjah bulan yang ke-12. Masya-Allah tabarakallah. Kemudian para ulama berselisih pendapat di antara bulan-bulan yang haram ini yang empat, maka bulan apakah yang paling mulia sekali? Empat-empat ini mulia, tapi apakah yang paling mulia sekali? Maka dikatakan yang paling mulia sekali adalah bulan Rajab. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang paling mulia sekali adalah Dzulhijjah. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan yang paling mulia di antara empat bulan ini adalah bulan Rajab, dan yang pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya yang paling unggul sekali, yang paling afdal sekali daripada bulan yang empat ini adalah bulan Dzulhijjah. Kemudian kenapa dinamakan bulan ini iaitu bulan Rajab dengan nama bulan yang haram? Itu kita ada Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Kenapa dinamakan dengan bulan-bulan yang haram? Kata para ulama, yang pertama sekali kerana tingginya kehormatan bagi bulan ini. Masya-Allah tabarakallah. Yang kedua juga kerana dinamakan bulan ini dengan bulan yang haram kerana pengharaman dosa apabila kita lakukan pada bulan-bulan yang haram ini lebih dahsyat, lebih berat nak dibandingkan apabila kita lakukan di luar bulan-bulan yang haram. Memanglah di luar bulan-bulan yang haram ini berdosa, kita lakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ianya menjadi lebih berat, menjadi lebih besar apabila dilakukan maksiat tersebut di dalam bulan-bulan yang haram. Sehingga dikatakan bahawasanya apabila dilakukan maksiat pada bulan-bulan yang haram ini, maka ianya akan lebih berat nak dibandingkan dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan selain daripada bulan-bulan yang haram. Begitu juga amalan salih yang kita lakukan pada bulan-bulan yang haram ini, maka ianya lebih digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak dibandingkan dengan kita lakukan kebaikan dan ketaatan pada bulan-bulan yang lain. Maksudnya digandakan oleh Allah. Keburukan, maksiat digandakan dosa, dan juga ketaatan, kebaikan digandakan pahala. Dan ini juga yang dinamakan dengan apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Dalam ayat tadi yang kita bacakan, ayat pertama sekali yang kita bacakan, iaitu fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan tersebut, pada bulan-bulan tersebut, iaitu 4 bulan ini, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Baik, apakah bentuk kezaliman yang ditegah ataupun yang dicegah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita semua tahu bahawasanya kezaliman yang paling besar sekali adalah apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan kezaliman buat diri kita kerana kita telah menempah tempat di api neraka, wal'iyadzubillah. Maka adakah ada kezaliman yang lebih besar daripada perkara tersebut? Tidak ada. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kita masuk api neraka. Tidak ada. Jadi maksiat yang kita lakukan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan bentuk kezaliman yang paling dahsyat, yang paling besar, yang paling berat yang kita lakukan, kerana ianya akan membawa kita kepada api neraka-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, wal'iyadzubillah. Maka Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut.
kata para ulama, ianya khusus pada 4 bulan tersebut, dan dalam pendapat yang lain mengatakan kepada semua bulan, tetapi yang lebih perlu untuk kita jaga, perlu untuk kita ambil berat adalah pada 4 bulan tersebut. Janganlah kita berusaha supaya kita meninggalkan maksiat, kerana kalau kita melakukan maksiat, maka kita telah menzalimi diri kita dah melanggar arahan daripada Allah, kita dah langgar perintah daripada Allah, maka dengan itu kita menempah tempat di api neraka, waliyadzubillah. Jadi kata para ulama, makna daripada ayat ini iaitu janganlah kalian menzalimi diri kalian iaitu dengan melakukan perkara-perkara maksiat, menyebabkan Allah murka, perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini semua merupakan kezaliman buat diri kita. Kerana kalau kita melakukan ketaatan, kita lakukan kebaikan, maka ini merupakan bantuan kita terhadap diri kita sendiri. Kita sayang diri kita, maka kita lakukan kebaikan dan ketaatan yang membawa kepada syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana maksud daripada zalim itu sendiri ataupun az-zulmu, iaitu makna daripada zalim. Apakah zalim? Iaitu orang yang meletakkan satu perkara bukan pada tempatnya. Contohnya, kalau air minum kita tak letak dalam cawan, contohnya kita letak dalam tempat yang lain, maka ini dinamakan dengan zalim. Kereta ada tempat parking khusus untuk OKU. Kita ni alhamdulillah sihat walafiat, tapi kita parking pada tempat OKU tersebut, maka ini merupakan orang yang zalim. Beratur, kita potong line orang, maka kita zalim sebab kita meletakkan diri kita bukan pada tempatnya. Kalau kita sampai di belakang, giliran kita nombor 10, maka 10 lah kita. Kalau kita potong barisan, kita jadi orang yang kedua, maka kita orang yang zalim kerana kita meletakkan diri kita bukan pada tempatnya. Ini adalah definisi zalim, iaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apabila kita bermaksiat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita menggunakan tangan kita untuk bermaksiat, kita menggunakan mata kita untuk bermaksiat, kita menggunakan mulut kita untuk bermaksiat, kita gunakan kaki kita untuk bermaksiat, kita gunakan hati kita untuk bermaksiat, maka kita telah meletakkan anggota-anggota tersebut pada tempat yang bukan tempatnya. Kita apabila melakukan maksiat dengan tangan, maka itu bukanlah sepatutnya kita gunakan tangan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah meletakkan tugasan tangan pada tempat yang salah. Kerana tangan diciptakan oleh Allah bukan untuk kita melakukan maksiat, bukan untuk kita tumbuk orang sesuka hati, bukan untuk kita bully orang, bukan untuk kita mencuri, tidak. Tetapi diciptakan tangan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita membantu orang lain, untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita melakukan ketaatan. Ini adalah tujuan asal diciptakan tangan dan diberikan pinjaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kalau kita salah guna, itu dinamakan dengan zalim. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berlaku zalim terhadap diri kalian pada bulan-bulan tersebut dengan melakukan maksiat. Kerana kalau kita lakukan maksiat, kita gunakan mata yang sepatutnya mata ini untuk kebaikan, tapi kita gunakan mata ini untuk melakukan maksiat, maka kita telah menzalimi diri kita sendiri dan kita telah menyebabkan Allah murka. La ilaha illallah. Baik. Ini yang dinamakan dengan zalim. Setiap perkara macam tu, apa saja perkara yang kita letakkan bukan pada tempatnya, maka itu dinamakan dengan zalim. Kerana itu maksiat yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, itu semua merupakan bentuk kezaliman terhadap diri kita sendiri kerana kita telah salah guna nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dinamakan juga bulan Rajab ini dengan bulan Rajab Al-Asab. Bulan Rajab Al-Asab. Kenapa dinamakan dengan bulan Rajab Al-Asab? Kerana tusab fihi rahmah. Masya Allah, tabarakallah. Iaitu dicurahkan, dituangkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ala taibin, kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kerana itu dinamakan juga bulan Rajab ini dengan bulan Rajab, iaitu Syahrul Istighfar,
bulan meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Syahrul Rajab Al-Asab, iaitu tusab fihi rahmah. Dinamakan dengan bulan Al-Asab, bulan Rajab Al-Asab, kerana dituangkan di dalamnya, dicurahkan di dalamnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang-orang yang kembali kepada Allah, orang yang taubat kepada Allah, orang yang bermuhasabah diri, maka bagi mereka ini rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita bertaubat, beristighfar, kita telah mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain yang paling sesuai untuk kita lakukan untuk kita mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan istighfar, meminta pengampunan daripada Allah, dan itu juga diartikan dengan taubat. Kalau kita sering mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu untuk kita. Kalau kita sering mengetuk pintu orang, kayak kita datang rumah ataupun ada orang datang rumah kita, diketuk ketuk 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 ketuk, kita juga akan buka pintu tersebut. Kalau kita masuk kereta, kita tak pakai seat belt, maka akan bunyi tong 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 tong. Kita pun akhirnya yang mula-mula malas nak pakai seat belt, kita terpaksa memakai seat belt tersebut agar bunyi tersebut hilang. Walillahil mathalul a'la. Maka kalau kita sentiasa ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa ketuk pintu rahmatnya Allah, pintu keberkatannya Allah, pintu pengampunan daripada Allah, maka Allah akan buka pintu tersebut. Tapi ini berbalik kepada kita. Sebanyak mana kita ketuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bagaimana kita ketuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya berbalik kepada kita. Ada orang ketuk tapi dengan cara yang salah. Ada orang ketuk tapi rupa-rupanya dia ketuk pintu lain. La ilaha illallah. Jadi semua ini kita kena tahu tentang bagaimanakah cara yang terbaik untuk ketuk pintu Allah. Manakah pintu Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita ketuk. Itu semua merupakan perkara yang perlu kita tahu agar kita mendapatkan rahmat daripada Allah. Maka cara yang paling ampuh untuk kita mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertaubat dan banyakkan istighfar. Kerana itu, kita dalam bulan Rajab ini ada amalan-amalan yang didatangkan oleh para ulama kita, dan amalan-amalan tersebut kebanyakannya, bahkan mungkin boleh kita kata semuanya, merupakan istighfar, meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dinamakan bulan ini dengan bulan Rajab Al-Asab, diturunkan rahmat bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini merupakan perkara yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Mintalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu malam. Dan kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat yang lain juga, wabil ashari hum yastaghfirun. Iaitu Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mereka ini pada waktu malam meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan waktu yang paling afdal, paling agung untuk kita meminta pengampunan daripada Allah, iaitu pada sebelum subuh, pada waktu malam, akhir malam. Itu merupakan waktu yang paling afdal sekali untuk kita meminta pengampunan daripada Allah. Waktu yang kedua adalah sebelum maghrib. Dua waktu ini kita kena jaga dan kita isikan dengan istighfar. Kita minta pengampunan daripada Allah sebelum subuh dan juga sebelum maghrib. Dua waktu ini yang perlu sangat-sangat kita jaga agar kita terlindung daripada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, umirna
an nastaghfira bis-sahari sab'in istighfar. Sayyidina Anas bin Malik yang merupakan khadimnya Rasulullah, yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhidmat dengan Rasulullah, maka dia mengatakan umirna, kami diperintahkan untuk meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala pada akhir malam, as-sahar. As-sahar ini adalah nama bagi waktu yang tertentu, iaitu waktu 1/3 malam yang terakhir sebelum subuh tersebut, itu dinamakan dengan sahar. Sayyidina Anas merupakan orang yang paling banyak berkhidmat dengan Rasulullah, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan umirna an nastaghfira, kami diperintahkan. Siapa lagi yang memerintahkan Sayyidina Anas? Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya itu diberikan. Emak ni Sayyidina Anas datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau terimalah anak aku untuk berkhidmat dengan engkau ya Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi pun menerima Sayyidina Anas untuk berkhidmat dengan Rasulullah. Maka Sayyidina Anas mengatakan umirna, kami diperintahkan. Siapa lagi yang memerintahkan Sayyidina Anas melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengatakan umirna an nastaghfira bis-sahari sab'ina istighfar. Kami diperintahkan untuk meminta pengampunan daripada Allah, untuk beristighfar. Satu hari itu 70 kali pada waktu malam sebelum subuh, 1/3 malam yang terakhir. Pada akhir malam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Anas bin Malik yang mendapatkan tarbiyah khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan didikan yang special daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil berat tentangnya keadaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia dan akhirat diambil berat oleh Rasulullah. Maka Nabi memerintahkan dia untuk memperbanyakkan istighfar. Ini pesanan daripada Rasulullah untuk Sayyidina Anas. Kemudian Sayyidina Anas menceritakan, menyampaikan kepada kita semua. Jadi bagaimanakah peranan kita apabila mendengarkan nasihat ini? Adakah kita meninggalkan sahaja istighfar begitu sahaja? Tidak. Paling kurang kalau kita bangun sebelum subuh tersebut, istighfar sahaja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang mudah sahaja agar kita mendapatkan keberkatan beristighfar pada waktu akhir malam sebelum subuh. Seperti mana yang diperintahkan oleh Rasulullah terhadap Sayyidina Anas bin Malik. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang yang bertakwa ini, di antara ciri-cirinya, di antara sifat-sifatnya adalah memperbanyakkan istighfar. Dan itu kita pada bulan ini, tuan-tuan dan puan-puan, bulan Rajab, kemudian ada bulan Syaban, kemudian ada bulan Ramadan. Maka ini semua merupakan persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan Rajab ini merupakan persiapan kita. Kita kalau nak periksa, kita ada trial. Kita ada sebelum nak periksa tu, kita study betul-betul untuk menuju kepada periksa yang sebenar. Ini sekarang ni kita menuju untuk ke arah Ramadan, maka kita perlukan persiapan yang cukup. Kerana itu Nabi Muhammad SAW apabila masuk sahaja satu Rajab, kan idza halal hilal, masuk saja anak bulan dah terlihat, maka esoknya adalah satu Rajab, maka Nabi Muhammad SAW terus berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Ini Nabi Muhammad SAW, seorang yang maksum, yang banyak ibadahnya, yang banyak memikirkan umat, akan tetapi tetap berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Berkat, dan kita tahu membawa arti tambahan, penambahan, az-ziyadah. Al-barakah hiya az-ziyadah, iaitu penambahan. Apabila kita kata, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Syaban, iaitu ya Allah, Engkau tambahkanlah amalan kami, tambahkanlah kekhusyukan kami, tambahkanlah istiqamahnya kami, tambahkanlah kekuatan kami untuk beribadah. Ya Allah, itu semua adalah permintaan kita pada bulan Rajab, bulan Syaban, untuk kita sampai nanti pada destinasi yang terakhir, atau bulan Ramadan. Itu merupakan bulan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dahulu, mereka bersiap sedia
untuk masuk ke bulan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. La ilaha illallah. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka sedang melakukan preparation, melakukan persediaan untuk memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Bagaimana mereka melakukan persediaan tersebut? Iaitu dengan memperbanyakkan amal ibadah. Agar pada bulan Ramadan mereka sudah merasai kelazatan dalam amal ibadah. Itu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, banyak ibadahnya kepada Allah, tetap menjaga waktu mereka untuk menyambut bulan Ramadan. Kita sekarang ini yang penuh dengan kekurangan. Ibadah kita pun tak tahu ke mana. Solatnya kita pun wallahu alam tak tahu cukup ke tak cukup. Sedekah kita pun taklah sebanyak mana. Tapi kita tetap tidak mengindahkan perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah yang dikatakan oleh para ulama, iaitu untuk kita bersiap sedia masuk ke bulan Ramadan dengan bulan Rajab ini. Jadi para ulama zaman dahulu, mereka 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan lagi mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk menyambut bulan Ramadan. Bahkan setelah habisnya bulan Ramadan, 6 bulan selepas itu mereka mengucapkan selamat tinggal, taudia'. Bagaimana mereka meninggalkan bulan Ramadan selama 6 bulan itu? Mood mereka adalah mood taudia', iaitu perpisahan dengan bulan Ramadan, iaitu meminta daripada Allah, ya Allah, engkau terimalah segala amalan aku. Ya Allah, engkau terimalah segala amalan aku. Masya Allah, tabarakallah. Selama 6 bulan mereka meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak katakan di sini tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dibawa oleh para ulama yang insya-Allah nanti sebelum kita tutup kita punya live, kita akan baca sedikit azkar dan zikir sempurna bulan Rajab untuk kita meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang dibawa oleh para ulama kita kebanyakan semua ini merupakan istighfar semata-mata. Kerana memang bulan ini merupakan bulan yang dituang, yang dicurah rahmat daripada Allah untuk orang-orang yang bertaubat. Dinamakan Rajab Al-Asab li'anna rahmata tusab fihi littaibin, kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, di antara faedah kita beristighfar yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apabila Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Maka kelebihan daripada istighfar yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, iaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyakkan harta. La ilaha illallah. Kita kalau dengar ni kita gembira, oh ini cara untuk kita cepat kaya, memperbanyakkan harta dengan banyakkan istighfar. Tapi kita kena tahu, harta yang dimaksudkan di sini bukanlah semata-mata harta luaran, duniawi dan sebagainya, material, tidak. Ia juga merujuk kepada harta batin, hati kita yang lapang, hati kita yang sihat, jiwa kita yang merintih kepada pengampunan daripada Allah, itu juga merupakan harta yang paling mahal sekali. Dan juga akan diberikan anak yang ramai. Kerana itu para ulama, setengah para ulama apabila diminta cara dan amalan untuk mendapatkan anak, maka mereka mengatakan banyakkanlah beristighfar. Dalil di mana? Dalilnya di surah yang tadi kita baca, ayat yang kita baca tadi. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Masya-Allah. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, iaitu dengan beristighfar tersebut maka Allah akan memberikan harta dan juga akan memberikan anak. Jadi cara untuk kita mendapatkan anak bagi yang dah berkahwin dan sebagainya juga adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Iaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan juga daripada keberkatan bumi kan, dengan tanam-tanaman dan juga dengan tempat-tempat untuk kita mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila kita melihat kepada Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang para anbiya yang meminta pengampunan daripada Allah, maka semuanya meminta pengampunan daripada Allah. Walaupun mereka tidak berdosa, tetapi mereka merasakan kelazatan menjadi seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka maksum, tiada dosa yang lalu ataupun yang sekarang ataupun yang akan datang, tetapi mereka merasakan kelazatan menjadi seorang hamba yang tunduk akan Allah Subhanahu wa taala dan meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi Adam alaihi salam mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami dan tidak merahmati kami, maka kami merupakan orang-orang yang rugi. Kata Nabi Adam AS. Nabi Nuh mengatakan, Rabbi ufili wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Nabi Nuh meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa AS mengatakan juga, Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu al-ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku, maka ampunkanlah dosa-dosa aku. Nabi Allah Shu'aib alaihi salam mengatakan juga wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimu wadud. Nabi Saleh alaihi salam juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan para anbiya yang lain diceritakan dalam Al-Quranul Karim tentang para anbiya yang merupakan ikutan kita, mereka juga meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikutan kita yang teragung sekali iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, aku ini meminta pengampunan daripada Allah pada satu hari itu 70 kali. La ilaha illallah. Dalam setengah riwayat 100 kali. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad seorang yang maksum, dijadikan penghulu bagi segala para anbiya, dijadikan penghulu bagi segala para nabi, tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada, maksum. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada, maksum. Apakah faedah Nabi Muhammad beristighfar kepada Allah? Kerana kelazatan yang ada. Nabi Muhammad merasakan kelazatan apabila menjadi seorang hamba yang penuh harapannya hanya kepada Allah, yang meminta pengampunan daripada Allah, merasa kelazatan apabila bermunajat, menyebutkan nama Allah, ya Allah, kelazatan, astaghfirullah, kelazatan. La ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekali beristighfar, bukan 2 kali beristighfar, bukan 10 kali, bukan 20 kali, 100 kali. La ilaha illallah. Kita mungkin beristighfar juga tetapi tidak sampai kepada bilangan tersebut. Nabi Muhammad 100 kali. Kita ini bukan maksum, bahkan bukan mahfuz sekalipun. Banyak dosa yang kita lakukan. Dalam setiap detik mungkin ada dosa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita post gambar dan sebagainya, ataupun kita buat apa-apa sahaja keburukan, wali'adzubillah, maka kita tidak terlari dan tidak terlepas daripada dosa tersebut, tapi dalam waktu yang sama kita tetap malas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dosanya telah diampunkan, tidak ada dosa sama sekali, meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ini yang Sayyidina Anas mengatakan tadi, kita katakan umirna an nastaghfira, kami diperintahkan untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala pada satu hari 70 kali pada waktu as-sahar, iaitu pada waktu malam, akhir malam. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda lagi untuk menceritakan tentang kelebihan istighfar. Apa pentingnya istighfar ini? Kata Rasulullah SAW, man akthara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. La ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya kegembiraan bagi setiap kegelisahan. Kalau kita bersedih, kita gelisah, kita down, maka banyakkanlah istighfar. Ini hadis daripada Rasulullah. Ini merupakan pesanan daripada Rasulullah yang Allah menyifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Ya, Nabi Muhammad SAW ini tidak membicarakan, mengungkapkan satu perkara dengan hawa nafsunya, tidak sama sekali. Bahkan ianya adalah datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini bukanlah kalam dusta, ini bukanlah kalam tipu, ini bukanlah satu penipuan, tidak, bahkan ini merupakan perkara yang benar, lebih benar lagi daripada apa yang kita rasakan. Kata Nabi Muhammad SAW, man akthara, barang siapa yang memperbanyakkan istighfar. Memperbanyakkan istighfar, maka Allah akan jadikan setiap kesedihannya kegembiraan. Setiap kegelisahannya kegembiraan. Ketenangan bagi dirinya. La ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan jadikan baginya setiap kesusahan yang dia ada jalan keluar. Ada solusi. Ada masalah apa-apa, ada solusi ni. Dengan apa? Memperbanyakkan istighfar. Untuk kita tahu bahawa kita hidup di dunia ini bukan dengan diri kita semata-mata. Tidak. Kita ada Tuhan. Kita ada Allah yang menciptakan kita, yang menjaga kita, yang memerhatikan kita. Kembalilah kepada Allah. Kuatkanlah hubungan kita dengan Allah sebelum kita kuatkan hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah ini lebih penting untuk kita jaga. Dan dalam waktu yang sama kita juga menjaga hubungan kita dengan manusia. Lihat, orang-orang yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan pemberian dan anugerah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan berikan kegembiraan kalau dia bersedih. Allah akan berikan solusi, jalan keluar kalau ada masalah ataupun kesempitan. Allah akan berikan jalan keluar. Wa ja'ala wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan mengurniakan kepadanya anugerah yang dia tidak sangka-sangka sekiranya memperbanyakkan istighfar. La ilaha illallah. Masya-Allah, tabarakallah. Dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW, tuba liman wajada fi sahifati istighfara. Beruntunglah orang yang mendapati pada buku amalannya itu istighfar. Beruntung. Beruntung bagaimana? Kita tak dapat duit. Kita tak dapat apa-apa bonus. Tapi apakah maknanya Rasulullah kata beruntunglah orang yang mendapati pada buku amalannya, catatan amalannya itu ada banyak istighfar. Itu orang ini beruntung kerana Allah menyayangi orang tersebut. Orang itu beruntung kerana Allah Subhanahu Wa Taala merahmati orang tersebut. Adakah ada keuntungan yang lebih besar daripada kita mendapatkan rahmat daripada Allah? Tidak ada. Keuntungan yang paling terbesar iaitu apabila Allah merahmati kita, itu merupakan keuntungan yang paling besar sekali. Datanglah apa-apa saja keuntungan duniawi, material dan sebagainya, tidak boleh untuk melawan keuntungan yang diberikan oleh Allah, iaitu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada akhirnya kita tidak akan masuk syurga dengan amalan yang kita lakukan, tapi kita masuk dalam syurga dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kita mendapatkan rahmat tersebut, kita memerlukan kepada amal ibadahnya kita. La ilaha illallah. Ini merupakan kelebihan al-istighfar yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kita juga mendengar daripada Al-Quranul Karim, Allah pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita, menciptakan amalan yang kita lakukan. Allah yang memberikan pesanan untuk kita memperbanyakkan istighfar. Kenapa kita lawan? Kenapa kita langgar? Kenapa kita tinggalkan daripada perkara tersebut, sedangkan Allah yang menerangkan kepada kita tentang kelebihan istighfar tersebut. Kemudian diutuskan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan juga kepada kita tentang kelebihan dan keutamaan apabila kita beristighfar, maka perbanyakkanlah istighfar. Kerana itu dinamakan dengan Syahrul al-Istighfar. Bulan Rajab ini sekarang, kita hari pertama. Hari pertama kita ini. Moga-moga hari pertama kita dipenuhkan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ibadahnya kita bertambah dan kita punya kedekatan kita kepada Allah makin dekat, insya-Allah, dengan berkat kita menghadiri majlis ilmu. Moga-moga Allah jaga hati kita, menjaga diri kita, menjaga segala tubuh badan kita, anggota badan kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dinamakan juga dengan Syahrul Rajab ni, Rajab al-Asam, Rajab al-Asab, iaitu dicurahkan, dituangkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Rajab iaitu Syahrul Istighfar, bulan istighfar untuk meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dinamakan dengan al-Asam, iaitu yang pekat, kerana pada bulan Rajab ini ataupun bulan-bulan yang haram,
maka kita tidak mendengarkan pada zaman dahulu, mereka tidak mendengarkan ada bunyi pedang yang membawa erti tidak ada berlakunya peperangan kerana mereka menghormati bulan Rajab. Sehingga kan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu di dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang direkodkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir mengatakan Rajab syahrul istighfar. Rajab itu merupakan bulannya istighfar. Rajab syahrullah. Rajab itu merupakan bulannya Allah, iaitu Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan keberkatannya, Allah memberikan pengampunannya. Wa sya'banu syahri. Dan kata Rasulullah, dan Sya'ban itu merupakan bulannya aku, iaitu kerana pada bulan Sya'ban itu turunnya ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu merupakan bulan bagi umat aku, untuk kita memperbanyakkan amalan kebaikan. La ilaha illallah. Kata para ulama, Rajab syahrul istighfar. Rajab itu merupakan bulannya istighfar, memperbanyakkan istighfar daripada Allah Subhanahu wa taala, meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahrus salati 'ala nabiyil mukhtar. Dan Sya'ban merupakan bulan untuk kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul Quran. Dan Ramadan itu merupakan bulannya Al-Quranul Karim. Subhanallah. Jadi para ulama telah membahagikan amal ibadah yang kita lakukan. Memang kita lakukan semuanya pada setiap bulan, tetapi ada yang perlu kita utamakan berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Maka bulan Rajab ini kita utamakan istighfar. Kita utamakan istighfar, meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bulan-bulan yang sepatutnya kita imarahkan dengan penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak ceritakan tentang bulan Rajab ini yang ada dalam kitab Lataif Al-Ma'arif yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan bulan dalam agama Islam ini, menceritakan tentang bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, agar kita sebagai umat Islam tahu tentang kelebihan dan keunggulan bulan Islam tersebut. Kalau kita orang Islam yang tak tahu tentang kelebihan bulan-bulan Islam ini, maka siapa lagi yang kita nak harapkan untuk mengetahui tentang kelebihan bulan-bulan ini? Kalau kita sebagai orang Islam, kita mengaku aku sebagai orang Muslim, orang mukmin, kita tak tahu pun tentang bulan Rajab, kelebihan bulan Sya'ban, kelebihan bulan Ramadan, maka kita nak harapkan siapa lagi yang mengetahui tentang bulan-bulan tersebut. La ilaha illallah. Kerana itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitu 5 waktu yang dimustajabkan doa padanya. Ada 5 malam yang doa mustajab. Dan ini semestinya melalui pengalaman yang Sayyidina Ali. Masya-Allah, tabarakallah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan di antara ada 5 malam, dan Imam Syafi'i juga menukilkan benda yang sama. 5 malam yang la yuraddu fihi du'a, tidak ditolak doa pada malam tersebut. Yang pertama iaitu malam Rajab semalam. Malam awal Rajab, malam semalam tu. Daripada lepas maghrib sampai dah subuh. Maka pada waktu tersebut kita kalau memperbanyakkan doa dan sebagainya, maka akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena tahu bahawasanya cara Allah mustajabkan doa kita itu bukan dengan apa yang kita fikir. Kadang-kadang kita fikir, bukan kadang-kadang, memang kita semua akan fikir bahawasanya kalau Allah mustajabkan doa, maka terus Allah perkenankan. Contoh, aku nak kereta, terus dapat kereta. Aku nak rumah, terus dapat rumah. La ilaha illallah. Kata para ulama, ada 3 cara Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa hamba-hambanya. Dan 3-3 ini merupakan mustajabnya doa orang tersebut. Iaitu Allah tidak memungkiri janjinya. Allah menerima doa tersebut. Yang pertama, Allah memberikan sama seperti apa yang dia minta. Kalau dia minta, ya Allah, aku nak kereta, maka Allah berikan kereta. Itu tanda bahawa doa itu dimustajab. Yang kedua, iaitu Allah Subhanahu wa taala beri yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Ya Allah, aku nak kereta, tapi tiba-tiba
dipermudahkan untuk mendapat motor contohnya. Kita dalam hati, apa ni doa aku tak mustajab? Kan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun aku mohon nak dapat kereta, tetap dengan motor. Rupa-rupanya ada hikmah yang tersirat. Itulah yang lebih baik untuk kita. Itulah yang lebih baik untuk orang tersebut nak dibandingkan kalau dia mendapat kereta. Jadi, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu juga merupakan doa yang mustajab. Yang ketiga, Allah menyimpan doa tersebut dan Allah akan bayar balik doa tersebut dan mustajabkan doa tersebut pada hari akhirat kelak. La ilaha illallah. Kita doa, ya Allah, aku dah 50 tahun minta untuk diberikan kekuatan beribadah, istiqamah dan sebagainya, tapi sekarang tak lagi dapat, kan, doa tak dimustajab dan sebagainya. Rupa-rupanya Allah simpan doa-doa tersebut hingga pada hari akhirat, maka Allah akan memperkenankan satu persatu daripada doa-doa kita. La ilaha illallah. Jadi ada 5 malam yang dimustajabkan doa pada malam tersebut, iaitu yang first sekali iaitu doa pada malam Rajab, malam 1 Rajab, iaitu malam solam yang telah lalu. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam hari Jumaat. Yang keempat, malam hari raya Aidilfitri. Dan yang kelima, malam hari raya Aidil Adha. 5 hari ini ataupun 5 malam ini merupakan malam dimustajabkan doa. Dan doa ada adab-adabnya. Dan kita pernah bahaskan dalam pertemuan-pertemuan yang telah lepas tentang adab-adab apabila kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulakan dengan basmalah, kemudian disusuli dengan alhamdulillah, kemudian disusuli dengan selawat kepada Rasulullah, dan juga kita menggunakan nama-namanya Allah Subhanahu Wa Taala min asma'illahil husna. Gunakan saja apa nama yang ada untuk kita mendapatkan mustajabnya doa tersebut. Masya-Allah, tabarakallah. Dan kita berdoa dengan hati yang yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan dan mustajabkan doa tersebut. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sedikit sebanyak perkongsian kita tentang bulan Rajab yang sekarang ini kita dah masuk. Moga-moga dengan masuknya kita dalam bulan Rajab ini, Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan keinsafan dalam diri kita dan memberikan kita kekuatan untuk meminta pengampunan daripada Allah, dan dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengampunan yang terbesar buat diri kita agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada dosa, dan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu, insya-Allah. Kalau kita dah terlepas pada malam 1 Rajab tersebut, maka tidak mengapa ada lagi malam-malam yang akan datang. Maka gunakanlah seelok-eloknya dengan penyesalan. Gunakanlah seelok-eloknya dengan kita banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah bulan Rajab, bulan untuk kita banyakkan istighfar, banyakkan minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang beriman, mereka akan mengambil berat tentang bulan ini. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan mengambil berat tentang bulan ini, kerana ini merupakan bulan yang Allah curahkan rahmat, curahkan keberkatan, curahkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan membaca sedikit istighfar yang dijadikan amalan oleh para ulama untuk kita meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan boleh ikut saya ataupun boleh mengaminkan sahaja istighfar ini. InsyaAllah kita akan tukarkan semuanya kepada lafaz jama' insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teks ini saya dah sharekan di telinga garam saya. Bolehlah kita baca. Siap ada terjemahannya, masya-Allah, tabarakallah. Istighfar ini kalau boleh kita baca pada setiap malam ataupun setiap kali selepas subuh. Kita baca istighfar ini, luangkanlah sedikit waktu untuk meminta pengampunan daripada Allah. Kita nak ketuk pintu Allah ni. Luangkanlah sedikit waktu, 5 minit, 10 minit. Kalau tak boleh sangat, 5 minit, 10 minit, insya-Allah. Tak lari daripada waktu tersebut untuk meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إلى الله من جميع ما يكره الله قولا وفعلا وخاطرا وناظرا وظهيرا. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك لما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. نستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. نستغفر الله لذنوبنا كلها سرها وجهرها وصغيرها وكبيرها وقديمها وجديدها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما أردنا به وجهك الكريم فخالطه ما ليس لك فيه رضا، ونستغفرك لما وعدناك به من أنفسنا ثم أخلفناك فيه، ونستغفرك لما دعانا إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علينا وهو عندك حرام. ونستغفرك يا من لا إله إلا أنت، يا عالم الغيب والشهادة، من كل سيئة عملناها في بياض النهار وسواد الليل، في ملأ وخلأ وسر وعلانية، وأنت ناظر إلينا إذ ارتكبتها وأتينا بها من العصيان فنتوب إليك يا حليم يا كريم يا رحيم. ونستغفرك من النعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك، ونستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجيني منها إلا عفوك. ونستغفرك من كل يمين سلفت منا فحنثنا فيها ونحن عندك مؤاخذ بها. ونستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ونستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركناها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا ونحن معاقبون بها. ونستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها. ونستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. سبحانك يا رب العالمين، لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جابر كل كسير ويا مونس كل وحيد ويا صاحب كل غريب ويا ميسر كل عسير، يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير وأنت على ما تشاء قدير. صلى الله تعالى على سيدنا محمد في محمد وآله وصحبه بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب، اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور، اللهم صل على صورة سيدنا محمد في الصور، اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا الله، لا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. Kita baca ni 10 kali. Kemudian yang terakhir pun 10 kali insya-Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام صلى الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله. InsyaAllah kita berhenti sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Rabu. Besok merupakan hari terakhir saya ambil SPM. InsyaAllah hari Rabu baru kita akan sambung lagi di dalam surah Asy-Syarh, surah yang kedua selepas surah Al-Duha. Kita dah habis surah Al-Duha, insyaAllah kita akan masuk di dalam surah Asy-Syarh, dan moga-moga Allah berkati kita masuk dalam bulan Rajab ini dipenuhi dengan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ucapkan jazakumullah khair jazak kepada para hadirin dan hadirat yang bersama-sama dengan kita pada pagi yang mulia ini, dan yang memberikan gift sebentar tadi. Saya ucapkan jazakumullah khair jazak kerana gift tersebut akan disalurkan kepada pembangunan Pondok Modern Tahfiz Sa'atud Darain, yang mana pada tahun lepas telah berlakunya kebakaran, hancurnya ofis, bilik tetamu, ruang belajar dan juga tempat belajar, asrama pelajar juga. Maka dengan sumbangan dan juga gift yang diberikan sebentar tadi, sedikit sebanyak membantu untuk pembangunan baharu Pondok Modern Tahfiz Sa'atud Darain. Jadi insyaAllah kita akan baca seperti biasa doa khatimul majlis. Bagi siapa yang ada doa ini, bolehlah kita baca bersama-sama. Bagi siapa yang tidak ada doa ini, maka bolehlah mengaminkan doa ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واسل لنا كل شؤون قر بالرضا منك العيون اقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر أنت أكرم ستار وصلاة الله تعشى المصطفى من حج دعانا والوفاء بكتاب في الناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرار اللهم دنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه العرش ومداد كلماته